Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ila akhir al-ayah. Seandainya kamu menzahirkan sedekah kamu, fa ni'ammahi, maka perkara itu baik. Tetapi jika kamu sembunyikan sedekahmu lalu kamu berikan kepada fuqara, fahuwa khairul lakum, yang itu lebih baik bagi kamu. Baik, jadi kita faham di sini rupanya baca Quran dengan nada suara yang kuat dia macam sedekah yang terang-terangan. Membaca Al-Quran dengan suara yang rendah pula dia seperti sedekah secara sembunyi. Kesimpulannya, ada masa kita baca Quran dengan kuat, ada masa kita baca dengan perlahan, senang. Seperti itu juga ada masa kita tunjukkan sedekah kita untuk menggalakkan orang. Macam tu juga ada kala kita sembunyikan sedekah kita kerana kita takut datangnya riak dan sebagainya. Duduk dalam kereta api, lah ni ramai apanya yang bekerja di ibu kota, naik kereta api daripada Pulau Pinang, ramai. Kan di Nibung Tebal ada satu stesen, jadi penuh tuan-tuan, penuh. Saya tak bisa naik lagi lah, tapi mereka cerita ramai ustaz, orang duk naik pagi-pagi kereta api. Takkan naiklah kereta api nak baca kuat, buka Quran satu warok, bawa Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang dalam kereta api pun tengok dia ni bagus betul. Tak sesuai lah, baca pelan-pelan, baca pelan-pelan. Dan kadang-kadang baik kita sorok mushaf kita guna handset, orang pun tak perasan kita baca Quran. Rupanya kita baca melalui handset yang rupanya ada aplikasi Al-Quran, sorokkan sikit. Tapi bila kita di rumah, kita balik baca kuat sikit, seperti yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Alqamah kita baca, dia pergi tidur rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia pergi tidur rumah Abdullah bin Mas'ud. Lalu orang tanya dia, macam mana bacaan sahabat Nabi ini, Abdullah bin Mas'ud ini? Dia jawab, kana yusmi'u ahlad dar, beliau membaca dan memperdengarkan bacaannya kepada ahli keluarganya dalam rumah tu. Maksud dia baca bukan pelan, dia baca kuat sehingga ahli keluarga dia yang lain boleh dengar bacaan Al-Quran.